Sebut dalam satu riwayat, Rasulullah bertanya kepada Nabi Ibrahim Khalilullah di alam arwah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mung Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, tolong cerita macam mana rasa masa Allah ambil nyawamu. Nampak? Tamu tanya lah masa ambil nyawa kita. Masa ambil nyawa Nabi Ibrahim, masa Nabi Ibrahim dimatikan, diwafatkan. Macam mana rasa? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti kita ambil kapah yang basah dan pegang kepada batang yang berduri, dan kita lalukan kapah itu melentang segala duri, maka terlekatlah segala kapah kepada duri. Mana bila ditarik roh, tersangat sakit, segala daging-daging tercabut mengikut roh terkeluar daripada hulkum. Itu Nabi Ibrahim Khalilullah, nampak, yang membina Baitillah, rumah Allah. Nak bayangkan macam mana mati orang yang merobohkan rumah Allah. Macam mana mati orang yang menentang perjuangan ulama-ulama. Macam mana cara mati orang yang menentang perjuangan para nabi. Kekasih Allah beri rasa gitu. Batu kita sentiasa berdoa, minta ringan ketika sakaratul maut. Tapi kita manusia, kita kata, senang tu aku mati. Aku tengok dah kemarin, senang nak mati. Mati ada. Tu mung tengok, yang merasa lain. Faham tak? Kita tengok boleh kata belaka senang nak. Yang merasa Allah Rabbi, dia yang tahu. Macam kita tengok orang yang senang orang yang lama kita tak tengok kawan kita, lepas tu kita jumpa dia, dengan kereta Mercedes 7 siri, dengan rumah banglo 3 tekak, siap ada kolam renang, bibi pula 6 orang ada, tukar kebun 9 orang. Faham tak? Kaya, senang je. Senang dia kaya. Kita tengok senang, belum tentu. Dia tak boleh nak tidur malam, tangan atas dahi malam-malam, bil banyak. Kadang-kadang nak makan pun tak dang, nak balik rumah tak dang, sibuk sangat. Jadi kita tengok orang mati, senangnya mati. Senang, bagus dia mati, slow, relax. Relax mu kata. Orang yang merasa Allah lebih mengetahui, dan si mati lebih mengetahui. Dan kita lagu mana gamuk-gamuk mati lagi, mati belaka. Tak mau mati, kena mati. Rasa ke mana? Nabi minta berlindung, minta ringan. Hawin alaina, minta ringan ke atas kita ni sakaratul maut, akan sakit ketika nak mati.